Lama, printer ni padu gila guys. Tanpa sebarang kabel dan wire, rechargeable dan portable je. Sesuai untuk mereka yang bekerja on the go. Tak payah nak bawa printer besar-besar macam ni dah. Pakai yang ni je senang. Saiz pun memang portable dan kecil je. Senang nak bawa ke mana-mana. Nak masuk dalam beg laptop pun muat ni. Boleh pair dengan phone, tablet, PC, laptop. Senang nak bawa kerja. Pakai bluetooth je, tak payah pakai connection kabel. Pakai dia punya apps, terus boleh print. Dan dalam dia punya apps, macam-macam lagi function yang ada. Boleh edit juga dekat situ. Dan boleh attach juga dokumen melalui kita punya file, phone ataupun tablet. Laptop pun boleh terus print je dekat dia punya printer yang portable ni. Memang senang gila. Dia menggunakan teknologi thermal print, black and white sahaja, tapi memang sangat function lah. Contoh kita urgent nak print dokumen anak malam-malam kan, nak cari dekat mana kedai printer pula tak ada dakwat. Pakai yang ni, pakai thermal ink saja. Tak kisah korang nak print berapa banyak, asalkan paper korang cukup lah. Printer ni dia menggunakan sistem built-in paper roll, tapi kalau macam paper roll dia dah habis kan, korang boleh je gunakan A4 biasa. Dia ada slot untuk masuk dan keluar macam printer biasa lah. Tapi mudah kan, pakai paper roll macam ni lebih senang. Senang korang nak bawa nanti, nak print pun senang. Koyak je macam ni, terus boleh gunalah kita punya dokumen. So kalau korang nak beli kan, sangat-sangat recommend untuk mereka yang urgent nak pakai printer. Standby yang ni senang, korang nak print sebarang dokumen. Kalau macam aku kan, aku ambil yang set 6 pieces sekali dengan dia punya paper roll, dan set printer ni sekali aku ambil yang colour hitam ni, memang cantik. Murah je dekat beg kuning.